Tapi pada DAP dan PKR, benda yang paling aku macam agak upset pertama sekali ialah dulu kita lawan bila mana ada PRN, PRK, segala menteri, segala jawatan besar ni turun buat program kerajaan dekat situ, segala benda kau umum kat situ. Contoh Anthony Loke umum airport Tawau, Anayu umum fasiliti sukan, dengan Komeng umum rumah apa dah lupa. So segala polisi kerajaan, segala projek-projek kerajaan semua kau tabur kat situ. Dulu kita lawan benda tu. Kenapa sekarang kau buat? Satu. Kedua, selepas segala artis, segala duit, bukan duit maksudnya kau bagi duit korang segala duit kau tabur untuk buat program, kalau impak dia satu kerusi, baik kau simpan je lah duit dia. Pasal dia sendiri sendiri kan. Sebab kau spend, kau panggil artis, kau panggil artis bayar RM50 je. Tak boleh balik tu bukan RM50 bang. Aku tak tahu apa dia tapi kau semahal. Yasin Senario ada. Banyaklah artis. Baby Shima ada. Segala artis kau panggil, kau nak bayar RM50 bayar mahal tau. Bila kau bayar mahal, dengan result macam itu, berbaloi ke? Lebih baik kau fokus untuk kuatkan jentera. Ataupun decentralize ceramah. Dia tak pergi pada basic. Dia tak back to basic tau. Aku macam okey, sebabkan kau jadi kerajaan, kau ada resource dan kau boleh bazir duit macam tu. Sedangkan masa kau tak ada resource, kau boleh secure lebih banyak kerusi. Sebelum PKR jadi kerajaan, api-api Inanam memang kubur kita. Betul. Kenapa sekarang Inanam api-api tumbang, tinggal Melalak? Melalak tu pun kursi baru. Inanam api-api memang kubur kita. Bawah Parlimen Mustafa Samud tak silap aku. Kan? Sepanggar. Apa jadi? Itu yang aku pelik. Kau tak ada resource, kau boleh menang 2 kerusi, 1 parlimen. Sekarang kau ada resource, kau boleh menang 1 kerusi je. Apa kau buat?